Okey guys, kita ada soalan daripada saudara kita ni. Soalan ni memang best berkenaan dengan fungsi ACC iaitu Adaptive Cruise Control. Alright, jadi soalan saudara kita ni, ketika dekat highway, adakah kereta dia nampak seperti orang main brake? Sebab apa? Dia akan adapt cruising kereta depan kan. So kalau kereta depan slow, adakah nampak kereta kita seperti membrake? Jawapan dia macam ni Bila kita adapt cruise kereta depan, jika berlaku kereta depan ni brake secara emergency, so kita punya sistem juga akan brake secara tiba-tiba. Bermakna kat sini lampu brake kita akan nampak menyala. Okey, tetapi jika kereta depan hanya lepas pedal minyak, just slow macam tu, maknanya daripada 100 dia lepas minyak, dia slow, perlahankan kenderaan tanpa tekan brake, kereta kita juga sama. Kalau kita just cruising tu secara perlahan, memperlahankan kenderaan, masa tu lampu brake tak menyala. Senang cerita, mode ataupun function ACC ni, dia lebih seperti pemanduan manusia sebenar. Kalau kereta depan tu slow tanpa membrake, lampu brake kita tak menyala. Tapi kalau dia membrake secara tiba-tiba dan speed drop secara tiba-tiba dan braking berlaku, masa tu lampu brake kita akan menyala. Okey, guys, dapat sesuatu tak? Faham tak fungsi macam mana ACC ni berfungsi? Adakah braking tu menyala sentiasa ataupun seperti normal, seperti kita yang drive? Maknanya bila kita tekan brake, dia brake. Bila kita tak tekan brake, kita just lepas pedal minyak, lampu brake tak akan menyala. So guys, dapat sesuatu, jangan jauh-jauh, follow rapat-rapat. Assalamualaikum. Sharing